Okay, kita teruskan soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan graf fungsi mx sama dengan modulus 5x tolak 4 di mana x adalah di antara P hingga 2. Okay, gambar rajah cikgu dah lukis semula. Okay, jadi titik di atas sini ialah P19, Q dan 2. Jadi disuruh cari nilai P dan nilai Q. Jadi pertamanya kamu kena tahu Q ni titik dia adalah Q dan kosong. Jadi sebelum kita boleh jawab soalan ni, kamu kena tahu kalau kita melukis fungsi ini tanpa modulus, garisan dia akan jadi bersambung ke bawah di sini. Bukan ni ke sini. Okey? Jadi graf dia tu macam mana kita tahu macam tu? Sebab graf yang diberikan tu ialah mx adalah modulus 5x tolak 4. Okay, ya. Jadi kalau kita melukis persamaan y sama dengan 5x tolak 4, garis lurus ini adalah di mana kecurangan dia positif. Dan nilai paksi y dia tu atau pintasan y tu adalah di sini negatif 4. Okay. Jadi bila moduluskan tu, yang ini memang duduk atas, yang ini yang daripada bawah, titik sini, sebenarnya ialah P negatif 19, dia dah jadi kepada negatif 19 jadi positif 19. Jadi bagaimana kita nak mencari nilai bagi nilai P? Jadi kita masukkan saja persamaan ini. Okey, jadi kita kata kita boleh kata macam ni, kita kata 5x tolak 4 modulus sama dengan 19. Dan kita boleh katakan terus pada nilai ni pada negatif 19 ataupun kamu boleh kata kedua-duanya. Kamu kata 5x tolak 4 sama dengan 19 dan 5x tolak 4 sama dengan negatif 19. Jadi kita selesaikan, kita dapat 5x sama dengan 23. Jadi x sama dengan 23/5. Tapi itu kalau 19 di sini. Sini 19 juga. Jadi ini yang dikatakan sebagai 23/5. Yang ini 5x tolak 4 sama dengan negatif 19. Jadi kita kata 5x sama dengan negatif 19 tambah 4 itu negatif 15. Jadi x sama dengan negatif 15/5 iaitu negatif 3. Oleh itu nilai P adalah negatif 3. Sebab x P adalah nilai X. Okey, jadi di sini yang lebih boleh diterima adalah di mana P adalah negatif 3. Tapi kalau korang faham ni, terus boleh buat yang ini saja, tak perlu buat yang ini. Okey, sebab kita akan tahu sini adalah nilai yang satu lagi 19, tapi nilai X ni adalah positif. Dan seterusnya kalau kita diberikan Q adalah seperti tak diri Q kosong. Jadi kita masukkan saja 5x tolak 4. 5x tolak 4 sama dengan kosong. Jadi 5x sama dengan 4. X sama dengan 4/5. Jadi oleh itu nilai Q ialah 4/5. Okey, di sini kosong. Jadi kita boleh masukkan terus X itu sebagai Q. B. Seterusnya nyatakan domain apabila julatnya melebihi 4. Okey, jadi julat melebihi 4 tu pertama kita kena tahu sini 4. Okey, jadi berapa nilai sini? Sini nilai ni koordinat dia adalah 0, 4 dan di sini adalah negatif 3, 19. Okey, jadi itu daripada situ kita boleh tahulah. Jadi nilai B itu ialah julat untuk domain adalah nilai X. Okay, jadi nilai X itu lebih kecil daripada 0 dan lebih besar daripada negatif 3. Okay, itu julat domain. Ini julat kodomain. Okay, jadi katakanlah kita tak nampak pada graf tu, macam mana nak buat tu, lepas tu sebenarnya ada satu markah untuk kita tunjuk ayat kerja. Jadi kita kena tahu ini kawasan positif, ini kawasan yang negatif. Tapi sebab modulus itu telah mempositifkan yang negatif. Jadi kita kata, kita ambil yang negatif, kita fungsi ini letak ke negatif dia. Negatif 5x tolak 4
dan sama dengan 4. Okey, jadi kalau kawasan sini kita tak payah letak negatif lah, kita positifkan saja. Jadi sini kita buka bracket dan dapat negatif 5x tambah 4 sama dengan 4. 4 tambah 4 kosong. Jadi negatif 5x sama dengan kosong. Jadi x sama dengan kosong. Okey, ini jalan kerja dia lah. Okey, jadi letakkan kosong di sini. Apa yang pentingnya ada dua nilai. Satu nilai yang kecil di sebelah kiri, nilai yang besar di sebelah kanan. Seterusnya, soalan nombor 11. Rajah 8 menunjukkan graf bagi fungsi fx sama dengan modulus m tambah 2x untuk domain di antara 0 hingga 6. Berdasarkan graf itu, cari nilai m dan n. M ada kat mana? M ada dekat dalam ni. Okey, jadi bagaimana nak cari nilai m tersebut? Kita kena tahu graf ini pertamanya dengan nilai 2x ni, kecurangan dia positif. Asalnya. Okey, jadi yang graf ni sebenarnya kita sambungkan, dia akan jadi macam ni. Kalau tak ada modulus, kalau kita hilangkan modulus, ini graf dia. Okey, jadi dan nilai m ini adalah nilai pintasan y. Ada dekat sini. Okey, dan bila dah dimoduluskan daripada negatif, dia akan jadi positif. Jadi dekat sini ialah negatif 4. Kalau sini 7, sini negatif 7. Jadi daripada situ kita dapati nilai m adalah negatif 4. Seterusnya nilai n. Okey, n untuk n dekat sini. Okey, jadi pertama kita tulis dulu fx adalah negatif 4 tambah 2 tambah 2x modulus. Dan koordinat di sini adalah n kosong. Jadi n adalah nilai x dan y adalah kosong. Jadi kita masukkan accordingly negatif 4 tambah 2x sama dengan kosong. Jadi kalau modulus pindah, kosong tetap kosong lah. Tambah tolak kosong ialah kosong. Jadi kita terus selesaikan. Negatif 4 tambah 2x sama dengan kosong. 2x sama dengan 4. Jadi x sama dengan 4 per 2, iaitu 2. Jadi oleh itu nilai n adalah 2. B. Julat bagi fungsi itu. Julat fungsi adalah kita kata fx, julat di antara berapa hingga berapa. Ini julat domain, ini kodomain. Okey, jadi ini fx untuk ini untuk x. Jadi kalau x ini adalah antara 0 hingga 6, ini maksud dia. Ini 0 hingga 6. 0 di sini, 6 di sini. Jadi kalau julat untuk fx, graf ini limited pada sini ke sana je lah. Okey, tapi kita tak tahu pula atas tu. Jadi yang ini kita dah tahulah. Kita tahu 0 sini. Okey, bermula dengan 0 sebab dia tak ada graf di bawah paksi x. Jadi sampai paksi x dia turn pusing kan. Jadi berapa nilai sini kita perlu masukkan modulus ini, fungsi ini perlu masukkan x sebagai 6. Jadi kita kata f6 adalah modulus negatif 4 tambah 2 darab 6. Jadi kita dapat negatif 4 tambah 12. So nilai dia ialah 8. Modulus untuk 8 lah. Jadi jawapan untuk B di antara 0 hingga 8. Dan nilai C, nilai-nilai X jika X, jika Fx lebih besar daripada 2. Disebabkan kita punya Fx ini ialah modulus, jadi kita kata negatif 4 tambah 2x modulus ni lebih besar daripada 2. Jadi kita kena buat 2 kali. Kita kata pertamanya negatif 4 tambah 2x lebih besar daripada 2. Dan sekali lagi sebab kita dah buka ni, yang ini akan tukar tanda Negatif 4 tambah 2x lebih kecil daripada negatif 2. Okey, jadi satu yang ikut simbol ni dan satu lagi yang terbalik.
Dan tanda ni pun diubah. Okay, jadi kita selesaikan. Negatif 4 pindah ke jadi 2 tambah 4, 6 jadi 2x lebih besar daripada 6, jadi x lebih besar daripada 3. Yang kedua, inilah 2x lebih kecil daripada negatif 2 tambah 4, iaitu 2 jadi x lebih kecil daripada 1. Jadi jawapan akhirnya itu sebabkan dia tu 1 lebih besar atau kecil. Jadi kita lukis graf pun kita ada 1 dan 3. 1 dan 3 lebih besar per 3. Lebih besar per 3 ke sana, lebih kecil daripada 1 ke sini. Okey, jadi jawapan dia tu memang macam ni lah. Jadi maksudnya ialah jawapan kita kata x lebih kecil sama dengan 1, x lebih besar sama dengan 3. Okey, sebab dia arah yang bertentangan. Okey, jadi kalau dia arah tu arah yang termasuk, kita kadang-kadang kita boleh ringkas. Jadi kita buat ujian ini untuk tengok sama ada kita boleh ringkaskan ataupun tidak. Soalan 2. Diberi fx sama dengan punca kuasa 2 bagi x tambah 9 per 3, di mana x melebihi atau sama dengan P. Cari nilai bagi P. Jadi bagaimana kita nak tahu nilai P ni? Jadi kenapa dia kata x lebih besar pada P? Sebab ini adalah punca kuasa 2. Punca kuasa 2 kita tak boleh cari untuk nilai-nilai yang negatif. Jadi kalau nilai tu negatif, tiada punca. Jadi nilai di sini adalah mestilah lebih besar, ataupun maksud juga the whole thing bila dah kira itu mesti lebih besar pada kosong. Dia tak boleh kurang daripada kosong. Jadi maksud cikgu di sini ialah kita ambil saja nilai ini tanpa punca kuasa tu. Ialah kita kata x tambah 9 lebih besar atau sama dengan kosong. Jadi di situ kita kata x lebih besar atau sama dengan negatif 9. Jadi kalau kita masukkan x sebagai negatif 9, dalam tu akan jadi kosong. Dan kalau kita masukkan lebih besar pada negatif 9, contohnya 18, contoh 18 tambah 9, 27, ada punca. Kalau kita masukkan x sebagai 10, 10 tambah 9. Kalau kita masukkan x sebagai 5 atau negatif 5, kalau negatif 5 tambah 9 akan dapat 4. Punca kuasa 2, 4 masih ada. Tapi kalau kita masukkan apa-apa nilai yang kurang daripada negatif 9, contohnya negatif 10, negatif 10 tambah 9 adalah negatif 1. Jadi punca kuasa 2 negatif 1 ialah math error. Okay? Right. Dan soalan B, soalan B di sini ialah dia beritahu punca kuasa ataupun fx, fm untuk modulus untuk fm ialah 1/2. Jadi seperti biasa untuk modulus ini kita akan kata sini ada plus minus, tapi kita gantikan dulu fm ni, tapi dalam modulus iaitu punca kuasa 2 bagi x tambah 9 per 3 sama dengan 1/2. Jadi untuk penyelesaian modulus sentiasa kita buka modulus dan nilai di belakang ni akan jadi tambah tolak. Jadi kita kata punca kuasa 2 bagi x tambah 9 per 3 sama dengan 1/2, dan sekali lagi ialah x tambah 9 punca kuasa 2 per 3 sama dengan negatif 1/2. Jadi kita selesaikan satu persatu. Jadi di sini cikgu akan masukkan semua dalam punca kuasa dengan tulis x tambah 9. Yang ini kita kuasakan, kita dapat 9. Okey, jadi 3 kuasa 2. Jadi di sini ialah punca kuasa 2 bagi x tambah 9 per punca kuasa 2 bagi 9, iaitu 3. Okey, dan dapat 1/2. Jadi dia kemudian kita pindahkan punca kuasa, dia akan jadi kuasa 2 untuk nilai sebelah sini. Kita kata x tambah 9 per 9 sama dengan 1/2 kuasa 2. Pastikan kalau gunakan kalkulator, kamu letak dalam 1/2 kuasa 2 macam tu, kita akan dapat 1/4. Dan kita boleh darabkan 9 dengan ke sana, jadi kita kata dapat x tambah 9 sama dengan
9 darab 1/4 iaitu 9/4 dan akhir sekali ialah 9/4 tolak 9. Jadi 9/4 tolak 9 kita akan dapat negatif 27/4. Dan satu lagi pun sama juga stepnya. Okey, jadi kita ambil terus kepada x tambah 9/9. Okey, jadi x tambah 9/9 sama dengan bila kita kuasa 2 kan, negatif 1/2 kuasa 2 kita akan dapati nilai dia 1/4 juga. Jadi penyelesaian itu akan sama juga dekat macam ni. Dia akan dapat satu jawapan yang sama, jadi negatif 27/4 sahaja. Jadi jawapan dia hanya ini sahaja. Soalan 12. Suatu fungsi f ditakrifkan oleh fx ialah x tolak 3 dalam modulus untuk domain di mana x adalah di antara negatif 2 hingga 8. A. Lakarkan graf f dan nyatakan julat yang sepadan. Okay, jadi dari julat untuk x dah diberikan di antara negatif 2 hingga 8. Jadi untuk melakar kita kena buat table dulu x melawan fx. Dan kita cuma perlu masukkan 3 nilai. Nilai yang pertama negatif 2 dan nilai yang terakhir ialah 8 dan masukkan fx sebagai kosong. Jadi kemudian kita kira, jadi kalau f negatif 2 ialah modulus bagi negatif 2 tolak 3 iaitu negatif 5, tapi sebabkan dia dalam modulus kita dapat 5. Dan kemudian apabila kita masukkan x sebagai 8 ialah 8 tolak 3 iaitu 5. Dan apabila fx ialah kosong, kita kata modulus bagi x tolak 3 sama dengan 5. Sama dengan kosong. Jadi di situ sebab kosong ni tambah tolak kosong sama je. Jadi kita boleh buang modulus tu. Kita kata x tolak 3 sama dengan kosong. Jadi x sama dengan 3. Masukkan situ. Dan kita lukis terus gambar rajah itu. Kita pastikan kena ada negatif 2 dan 8 untuk x. Jadi bila kita lukis negatif 2 hingga 8. Dan kemudian kita ada 3 juga. Okey, ni paksi fx. Dan kemudian paksi x. Apabila x negatif 2. Ini lakaran saja, jadi kita tak perlu terlalu tepat. Jadi kemudian kalau fx ialah 5. Okey, jadi 5 di sini. Jadi titik yang pertama negatif 2, 5 ada di sini. Titik kedua 3, 0 kita tandakan somewhere kat sini sebagai 3 dan 8, 5 mungkin di sini 8, jadi di sini atas ni ialah 5. Disambungkan saja. Dan kita dapat graf fx untuk modulus untuk x tolak 3. Okey, dan kemudian diminta kita menyatakan julat fx. Kalau x julat dia negatif 2 hingga 8, bermaksud dari sini sampai sana. Okey, negatif 2 sampai 8. Julat untuk graf ini di mana x negatif 2 sampai 8, kita tengok nilai fx itu di antara sama tulisan dia, cuma gantikan tempat x sebagai fx, dia akan bermula dengan kosong. Okey, jadi untuk graf modulus sentiasa kosong di sini, tapi di sebelah sini kena tengoklah. Okey, 8 itu dia punya paling tinggi nilai di sini. Okey, kalau nilai itu tak ada di situ, kita kena kira.
Jadi sini lah sampai 5 saja. Okey. Dan soalan B, seterusnya cari nilai-nilai X jika FGX ialah X diberi bahawa GX ialah 2X tolak 6. Kita kena tahu juga bahawa kita dah ada FX. Fx adalah modulus bagi X tolak 3. Jadi, dan maklumatnya adalah FGX ialah X, maknanya kita kena dapatkan FGX. Jadi FGX bermaksud memasukkan G ke dalam F. Jadi kita akan masukkan G ke dalam F ke situ. Jadi dia akan duduk dalam bracket itu 2X tolak 6 tolak 3 sama dengan X. Okey, dan kemudian kita boleh ringkaskan dalam bracket itu. Tapi lebih penting lagi apabila kita nak buka modulus ini, X ini akan jadi tambah tolak. Jadi kita kata 2X tolak 9 sama dengan X dan 2X tolak 9 sama dengan negatif X. Jadi 2X tolak X ialah X sama dengan 9. Itu nilai yang pertama. Dan 2X tambah X sama dengan 9. Jadi 3X sama dengan 9. Jadi X ialah 9 per 3 iaitu 3. Jadi kita kata X adalah 3 dan X adalah 9. Okey, soalan 11. Haris merupakan seorang ejen jualan suatu produk kesihatan dari luar negara. Syarikat itu membayar bonus sebanyak 25% daripada jualan bulanan seorang ejen. Diberi GX ialah fungsi bonus yang diterima oleh Haris dan X ialah jualan bulanan. Mulai bulan Mei 2022, syarikat menetapkan satu polisi baru. Jumlah jualan ialah jualan bulanan yang telah ditolak dengan yuran keahlian, iaitu RM380 sebulan. Diberi FX ialah fungsi yang mewakili jumlah jualan yang diperoleh bermula bulan Mei 2022. So A, nyatakan fungsi Fx dan Gx. Okey, jadi untuk A, untuk Fx dan kita nak juga Gx. Jadi untuk Fx adalah apa? Cikgu kena baca balik. Oh, dia beri Gx dulu. Okey, Gx ialah fungsi bonus yang diterima oleh Haris dan X ialah, okey, jadi fungsi bonus ialah 1/4 atau 25%. Jadi 25/100 darab dengan nilai X iaitu 1/4 X. Ataupun kalau kamu nak guna dalam perpuluhan, tak masalah, 0.25 X. Diberi FX ialah fungsi mewakili jumlah jualan yang diperoleh bermula bulan Mei 2022. Yang itu kena tolak dulu. Okey, jadi yang ini kena tolak dulu. Jadi kita kata fungsi jualan ya, jumlah jualan. Jadi jumlah jualan ialah setelah ditolak dengan yuran keahlian iaitu X tolak 380. Dan seterusnya tentukan fungsi gubahan yang mewakili bonus bulanan yang diperoleh oleh Haris. Jadi dia kena tolak dulu dengan 380 baru darab dengan 1/4. Jadi itu adalah GFX, iaitu memasukkan X. Kita tolak dulu baru darab dengan ini. Okay, kalau kita darab dulu baru tolak, jadi yang F akan masuk dalam G. Okay? G akan masuk dalam F. Okay, tapi yang ini tolak dulu baru darab 1/4. Okay, jadi apa kita buat? Kita masukkan ini ke sini. Jadi dia akan jadi 0.25 bracket X tolak 380. Jadi itu untuk fungsi jumlah jualan dia ataupun dia punya bonus yang akan diperoleh. Seterusnya soalan B,
Harga seunit produk ialah RM373. Haris mesti menerima bonus sekurang-kurangnya RM5,500 jika hendak mencapai pangkat yang lebih tinggi. Berapakah kuantiti minimum produk yang perlu dijual untuk mencapai misi ini? Okay, jadi dia perlu mendapat hasil jualan RM5,500. Okay, jadi kita kena masukkan, kita kena tahu hasil produk tersebut. Yang ini kita kena dapatkan bonus dulu, iaitu 0.25 darab dengan X atau 380, dan hasilnya ialah RM5,500. Jadi kita akan cari nilai X itu, iaitu dengan membahagikan, kita akan dapatkan nilai X, iaitu berapa banyak yang dia perlu jual. Okey. Jadi di sini kita akan darabkan dulu. Kalau kamu nak 55 ni bahagi dengan 0.25 dulu pun boleh, dan ataupun kamu darab dulu ke dalam, kita akan dapat 0.25x tolak 95 sama dengan 5,500. Jadi kita dapat 0.25x sama dengan 5,595, dan kita bahagikannya 5,595 bahagi dengan 0.25, kita akan dapat 22,380. Okey. Itu nilai X. Okay. Dan hasil itulah bonus dia. Jadi kalau jadi satu produk itu berharga 373. Jadi kita akan kena bahagikan dengan 373. Jadi kita akan dapat 60. Okey. Jadi dia mesti menjual sebanyak 60 produk tersebut dalam masa sebulan untuk menghasilkan nilai komisen sebanyak 5,500 dan membawa hasil jualan kepada company itu sebanyak 22,380. Kita sambung dengan soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan fungsi M memetakan set A kepada set B, manakala fungsi N yang diwakili oleh X kuasa 2 tolak 2 memetakan set B kepada set C. Diberi P adalah ungkapan dalam sebutan X. Soalan A1, cari nilai T sekiranya songsangan bagi M, T tambah 2 ialah M negatif 2. Jadi apa kita buat di sini? Kita akan cari dulu songsangan bagi M. Jadi di sini diberikan M memetakan AX kepada ataupun A kepada B. Jadi fungsi MX adalah X tambah 5. Tetapi fungsi NX yang diberikan, dia dah bagi. Dan ini fungsi adalah P di mana dipetakan daripada A, yang ini adalah sebenarnya adalah NMX adalah P. Okey, yang P adalah bukannya X kuasa 2 tolak 2. Jadi kita kembali kepada soalan ni. Jadi untuk membuat atau mencari nilai T, kita cari dulu songsangan untuk M. Itu songsangan untuk M, dengan M dah diberitahu bahawa kita dapat X tambah 5. Jadi kita katakan Y adalah X tambah 5. Kita tukar subjek, jadi kita kata Y tolak 5 adalah X. Jadi songsangan bagi M, X adalah X tolak 5. Jadi dari sini kita akan masukkan T tambah 2 pada X. Jadi kita kata
T tambah 2. Kita masukkan seluruh ni dekat T. Dan tolak 5. Dan kita akan masukkan negatif 2 dalam M atau dalam fungsi M. Digantikan tempat X. Kita dapat negatif 2 tambah 5. Sini ialah negatif 2 tolak 5. Kita akan dapat negatif 3. Jadi T tolak 3 sama dengan 3. Jadi nilai T adalah 3 tambah 3 iaitu 6. Dan untuk B2 ataupun untuk 2A2, nyatakan ungkapan bagi P. Jadi ungkapan bagi P adalah NMX. Okey? Jadi kita akan memasukkan M ke dalam N. Memasukkan M ke dalam N, iaitu bila sebut itu memasukkan Melaka ke dalam negeri ya. Jadi kita masukkan nilai ini ke sini. Jadi kita kata untuk A2 ini NMX adalah masukkan X tambah 5 kuasa 2 tolak 2. Kedua B, diberi bahawa KX sama dengan P per X tolak 2 di mana X bukan 2 dengan keadaan P ialah pemalar. B1, cari GX dalam sebutan P diberi bahawa GKX ialah 5X tolak 8 per X tolak 2 di mana X bukan 2. Okey, jadi bagaimana kita nak dapatkan nilai GX? Pertama kita masukkan dulu nilai K sebagai P per X tolak 2. Jadi kita kata G dan masukkan nilai K iaitu P per X tolak 2 sama dengan 5X tolak 8 per X tolak 2. Seterusnya, sebabkan fungsi yang kita cari ini berada di luar, kita kena ambil ini, keluarkan dia dan samakan dengan satu algebra lain. Jadi kita kata P per X tolak 2 sama dengan Y. Contoh saja. Jadi kemudian kita akan jadikan subjeknya sebagai X. Kita darab dulu cross multiply. Jadi Y darab dengan X tolak 2 iaitu XY tolak 2. Y sama dengan P. Dan kita pindahkan 2Y. Jadi kita kata P tambah 2Y sama dengan XY. Dan X ialah P tambah 2Y per Y. Dan seterusnya kita akan gantikan nilai X ini sebagai P tambah 2Y per Y. Jadi kita akan kata GY. Sebab kita akan gantikan semua tempat X ni dengan ungkapan dalam sebutan Y. Okay, jadi kita akan dapat 5 bracket P tambah 2Y per Y. P tambah 2Y per Y tolak 8 per P tambah 2Y per Y tolak 2. Okay, seterusnya kita kena pemudahkan, iaitu di sini pekalinya ataupun dia tak ada penyebut. Jadi kita akan kata penyebutnya ialah 1. Jadi nak samakan penyebut, kita darabkan dengan Y, atas pun darab dengan Y. Begitu juga dekat sini. Yang sini per 1 darab Y, sini pun darab Y. Kita akan dapat ungkapan baru. Dan 5 ini kita boleh darab ke dalam terus. Kita akan kata 5P, 5 darab P, 5 darab 2 tambah 10Y dan tolak 8Y per Y. Dan kemudian yang bawah di sini pun sama juga. P tambah 2Y tolak 2Y per Y. Okay, seterusnya kita boleh potong tingkat 2 dan tingkat 4. Kalau dia sama Maki sini sama, kita boleh potong. Dia tinggal adalah di sini 10Y tolak 8Y tinggal 2Y. Kita akan dapat 5
P tambah 2Y per, di sini ialah 2Y tolak 2Y ialah kosong, dia tinggal P saja. Jadi per P. Jadi dalam kes ini dah habis. Jadi yang itulah yang dikatakan sebagai GY. Kalau GY ialah 5P tambah 2Y per P, jadi GX adalah 5P tambah 2X per P. Okay, jadi itu jawapan yang kita cari untuk B1. Dan untuk B2, nyatakan nilai GP. Kalau GX ialah 5P tambah 2X per P. Kalau X, sini adalah X. Kalau P, kita gantikan X sebagai P. Jadi GP adalah 5P tambah 2P per P. Jadi kita dapat 7P per P. Dan kita boleh potong P dengan P tinggal 7. Jadi jawapan untuk GP adalah 7. Okay, soalan pertama. Okay. Pelajar 1 di bawah menunjukkan fungsi F yang memetakan set K kepada set M dan fungsi G yang memetakan set M kepada set N. Cari A, fungsi yang memetakan set M kepada set K. Okay, fungsi yang memetakan set M kepada set K. Kalau Fx ini lah memetakan K kepada M. Okay, jadi Fx adalah 8x tolak 5. Okay, jadi sini X, sini 8x tolak 5. Jadi Fx adalah 8x tolak 5. Tetapi kalau yang ini Gx dia tu kita tak tahu. Okay, Gx kita tak tahu berapa. Sebab yang ini dia memeta M kepada M, tapi dalam ini lah bukan X, tapi 8x tolak 5. Jadi dalam kes ini kita kena tahu GFX ialah 24x tambah 15. Okey. Jadi dalam kes untuk soalan A, kita nak adalah fungsi yang memetakan sini kepada sana. Ini adalah songsangan bagi X. Songsangan bagi F sebenarnya. Jadi bagaimana kita nak dapatkan tu? Yang pertama kita ambil fungsi ini. Kita kata 8x tolak 5 sama dengan Y. Dan tukar subjeknya. Jadi kita kata 8x sama dengan Y tambah 5. Dan X ialah Y tambah 5 per 8. Jadi fungsi songsangan bagi X, kita tukarkan saja nilai Y ni kepada X. Jadi kita jadi X tambah 5 per 8. Dan yang kedua, dia nak GX. Dia seperti yang cikgu dah tulis ni, kita nak tahu GX tu bagaimana. Kita tak tahu, yang kita tahu ialah F. Kita masukkan F. Jadi G kita tak tahu. F ialah 8x tolak 5 sama dengan 24x tambah 15. Kebetulan kita dah ada songsangan ini, songsangan yang ada beri di sini. Apa yang kita perlu buat di sini, kita perlu gantikan songsangan ini, yang nilai X ini, ke dalam ini. Dalam fungsi gabungan gubahan tadi. Jadi kita akan gantikan, jadi kita kata GY. Kenapa GY? Sebab kita akan memasukkan seluruh ini ke dalam sini dengan ungkapan tu akan jadi dalam bentuk Y. Jadi 24 nilai X kita gantikan sebagai Y tambah 5 per 8 tambah 15. Dalam keadaan ini kita boleh potong 8 dan 24 itu, iaitu sifir 8, kita akan dapat 3. Jadi kita akan memudahkan 3 darab Y, 3Y tambah 15
tambah 15. Okay, 15 pertama datang daripada 3 dan 5. 15 kedua ialah memang ada 15 belakang ni. Jadi 3y dan dapat ringkaskan 3y tambah 30. Oleh itu kita kata gx ialah 3x tambah 30. Okay, mari kita mulakan dengan soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan suatu fungsi fx yang tertakrif dalam domain tertentu. Okay, kita ada data tu balik, kita dah lukis semula. Okay, seperti yang kita tengok situ. Jadi soalan A, nyatakan jenis hubungan fungsi ini. Okay, jadi jenis hubungan fungsi, kalau kamu nak tahu, kamu letakkan koordinat semua dulu. Iaitu di sini ialah 03. Okay, jadi kalau kita tengok 03, 1, 2, 2, 3, 3, 6. Okay, jadi kalau untuk ini cikgu akan lukis balik. Okay, domain dengan kodomain. Jadi sini ialah 0, 1, 2 dan 3 daripada nilai-nilai X. Dan kemudian di sini adalah 3, dan kita ada 2, kita ada 3 tak payah ulang lagi, dan kemudian kita ada 6. Jadi, oops, ini salah ni, saya letakkan dot kat sebelah sini. Okay, di 0 kepada 3, 1 kepada 2, 2 kepada 3 juga, dan 3 kepada 6. Jadi, kita akan nampak di sini ada banyak pergi kepada 1, dan jadi itu adalah dia hubungan dia adalah banyak kepada 1. Dan B, nyatakan domain dan julat bagi fungsi. Jadi domain adalah nilai-nilai X daripada terkecil hingga terbesar. Nilai-nilai X tu dari sini sampai ke sini. Ini nilai X paling kecil, paling besar. Ini nilai X paling kecil. Jadi kita kata X adalah lebih kecil, lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 3 untuk di sini. Dan julat bagi fungsi adalah nilai terkecil hingga terbesar bagi nilai Y. Jadi sini paling kecil dan sini paling besar. Jadi di sini paling kecil ialah nilai Y ini adalah 2 dan di sini paling besar nilai Y ini adalah 6. Jadi penulisannya adalah fx lebih kecil sama dengan 6 tapi lebih besar daripada 2. Lebih besar ataupun sama dengan 2. Kita mulakan dengan soalan nombor 1. Raja 1 menunjukkan graf bagi fungsi linear y sama dengan gx dan y sama dengan songsangan bagi gx ialah pantulan graf itu pada garis y sama dengan x. A. Cari koordinat B' jika koordinatnya yang sepadan terletak pada garis y sama dengan gx. Jadi untuk selesaikan masalah ni, kamu kena tahu bahawa di bawah pantulan y sama dengan x, g dan gx itu ada kaitan. Iaitu jika koordinat B adalah 3, 1, B' adalah 1, 3. Begitu juga, walaupun dia bukan sebahagian jawapan, di sini adalah 3, 4. Begitu juga dengan A adalah 0,2,5. Dan B menggunakan tata tanda fungsi ungkapkan G dalam sebutan X. Kita nak cari fungsi G. Fungsi G adalah satu garis lurus. Jadi kita gunakan persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Untuk soalan B. Untuk soalan E yang sini Jadi
Pertama kita cari kecurunan dulu. Kecurunan, kalau kecurunan cikgu ambil BC, kamu boleh gunakan mana-mana saja. A, B, A, C, B, C Cikgu nak gunakan BC, iaitu Y2 tolak Y1, 3 tolak 1 dan 4 tolak 3. Sama dengan 2/1 iaitu 2, dan kita cari nilai C dengan menggunakan salah satu koordinat. Contohnya cikgu aku gunakan koordinat 4, 3. Jadi masukkan dalam Y sebagai 3, X sebagai 4. Jadi kita kata 3 sama dengan M ialah 2 darab 4 tambah C. Kita selesaikan dapat 8 tambah C. Jadi C ialah 3 tolak 8. Jadi negatif 5. Oleh itu persamaan graf GX ini adalah ialah X tambah 5 ataupun 2X tolak 5. Okey. Okey, seterusnya soalan nombor 2. Arif menawarkan perkhidmatan pembungkusan barang. Harga kos bagi setiap bungkusan barang ialah RM4.5 dan harga jualan ialah RM5.30. Secara purata dia membelanjakan RM120 untuk charge post and bungkusan barang tersebut. A. Jika F mewakili keuntungan daripada perkhidmatan pembungkusan barang tersebut, ungkapkan F dalam sebutan N. Jadi keuntungan. Jadi Fx itu adalah dia punya fungsi keuntungan. Jadi Fx ialah, jadi pertamanya kita kena tahu harga kos dengan harga jual dulu, iaitu kita kena tengok harga jual dia RM5.30 dan ini RM4.50. Jadi dia untung 80 sen setiap barangan. Jadi kita kata kalau okey, bukan Fx lah, Fn lah, kalau sebab dia ada N barang. Fn ialah setiap barang dia untung 0.8 N dan tolak dengan bayaran untuk postage charge tu lagi, itu 120. Okey, tolak 120 lagi untuk purata barang yang tersebut. Dan B, cari nilai N bagi mendapatkan pulangan modal. Jadi dia satu barang dia boleh dapat 80 sen. Tapi purata jual tu pula dia kena bayar RM120, mungkin secara bulk ke macam tu. Jadi kita nak tahu pulangan modal tu apabila dia dapat balik duit dia. Okey, jadi dia tak rugi. Kalau sebab ni kalau satu je barang ni, jadi 0.8 tolak 120 kita dapat negatif. Jadi bila dapat negatif mana rugilah. Jadi masa bila dia dapat balik modal itu apabila Fn sama dengan 0. Jadi kita kata 0.8 N tolak 120 sama dengan 0. Jadi kita dapat 0.8 N sama dengan 120. Jadi N ialah 120 bagi 0.8. Jadi kita akan dapat 150. Jadi kalau dia dapat bulan tersebut jual 150, baru dia balik modal. Jadi selepas tu baru dia ada sebenarnya keuntungan. Okey, soalan terakhir, soalan 15. Rajah 15 menunjukkan fungsi F yang memetakan X kepada Y dan fungsi G yang memetakan Y kepada Z. So, A1 ungkapkan dalam sebutan F dan G bagi fungsi yang memetakan X kepada Z. Okey, jadi X terus pada Z ini adalah penulisan dia tu jangan kata FGX, tetapi sebenarnya adalah GFX. Sebab di dalam konteks ini, okey,
adalah GFX tu yang kita buat F dulu. Okay, yang ni buat dulu. Kalau kita masukkan nilai, masuk dalam F dulu. Okay, daripada sini masuk ke sana, lepas tu buat ke sana. Jadi, iaitu Z. Okay, jadi dipetakan di bawah GFX bukan FGX. Dan untuk A2, berapakah nilai bagi songsangan G negatif 2? Jadi untuk ini soal trik saja. Sebenarnya ini adalah G negatif 1, G. Kalau kamu ingat konsep indeks, negatif 1 dan 1 ni kita tambahkan dan jadi kosong. Jadi G kosong ialah 1. Jadi kalau tak ada fungsi, apa buat dengan negatif 2 ni? Tak buat apa-apa. Jadi jawapan dia negatif 2. Itu saja. Okay? Tapi kalau kamu terlebih lagi nak masukkan, cari dulu fungsi songsangan, masukkan G dalam fungsi songsangan tu, kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Tapi ini lebih pendek. Okey, dan untuk B, diberi bahawa songsangan bagi F bagi fungsi 2x tambah 3 adalah 2x tambah 3 per x tolak 2 dan GFX adalah 3x tolak 6. Cari nilai A. Okey, bagaimana nilai A? Mana nilai A ni? Okey, jadi di sini untuk cari nilai A, kita diberikan songsangan F memetakan A kepada negatif 2. Jadi songsangan akan memetakan yang ini di bawah Fx, yang ini di bawah negatif. Okey, di pemetaan macam tu. Jadi di bawah songsangan negatif 2 adalah objek dan A adalah image. Jadi kita masukkan saja dalam fungsi ini, masukkan X sebagai negatif 2. Jadi kita akan dapat jadi 2 darab negatif 2 tambah 3 dan 2 negatif 2 tolak 2, kita akan dapat negatif 4 tambah 3 lah negatif 1 per negatif 4, iaitu 1 per 4. Itu untuk soalan mana? B. Okey, B1. Ini B1. Jadi untuk yang 1/4 tu nilai itu nilai A lah. Okey, jadi nilai A, jadi dapatlah A sama dengan 1/4. Dan untuk B2 dia suruh cari GX. Suruh cari GX. Okey, jadi bagaimana cari GX? Kita diberikan GFX. Jadi masalahnya Fx pun kita tak tahu. Okey. Jadi apa kita buat? Kita akan songsangkan dulu yang ini, tapi dia sebenarnya dah boleh masuk ke sini dah. Kita akan masukkan songsangan dekat sini. Jadi sebenarnya akan jadi Fx. Fx adalah 3x tolak 6. Okey, jadi apa kita perlu buat ialah sebenarnya kita perlu kalau kita diberikan F dan kita kena cari songsangan bagi F tersebut dan kita akan masuk kat sini. Okay, sebab dia akan berpindah. Jadi disebabkan kita dah ada songsangan, kita pindahkan sajalah ke sana. Tetapi nilai-nilai X ini akan jadi Y. Jadi kita kata GY adalah, kita masukkan ni di X, di mana X berada dengan 3 bracket 2Y tambah 3 per Y tolak 2 tolak 6. Okey. Jadi seterusnya kita perlu ringkaskan dengan menyatakan, memberikan 6 ni dengan penyebut yang sama. Jadi di per 1 dia kena darab dengan Y tolak 2. 6 juga darabkan dengan Y tolak 2. Jadi kita darabkan 3 ni dengan dalam bracket, kita dapat 6Y tambah 9 tolak 6 Y tolak 2 per Y tolak 2. Pemudahkan, buka bracket, 6Y tambah 9 tolak 6Y tambah 12 per Y tolak 2. Jadi kita dapat 6Y tolak 6Y akan dapat 0 dan 9 tambah 12 ialah 21 dan per Y tolak 2. Itu adalah untuk GY. Jadi GX adalah
21 per X tolak 2 di mana X bukan 2. Okey, itu saja.